No, kejap no. Aku rasa macam nak kencing lah. Kau kencing je lah dalam semak tu. Kau jangan tengok pula tau. Ha? Sama je. Buat apa tengok? Macam ada orang. Nur. Tadi masa aku kencing rasa seram je. Kenapa? Ada orang skodeng ke? Aku rasa macam diperhati je. Ish, perasaan kau je tu, Erin. Tak ada apalah tu, Erin. Alah, macam kau tak pernah kena skodeng. Pernah kot. Masa zaman sekolah dulu. Lembab betul lah diorang ni. Itulah pasal boring betul. Nasib baik guide tu tadi bagi kita gerak dulu. Aku cakap, aku dah pernah naik puncak. Oh, patutlah. Kau masih dengan Anip lagi ke sekarang? Setakat hari ni masih dengan dia lagi. Kau pula masih dengan Riza? Dialah buah hati kesayangan hamba. Kau bila nak kahwin, no? Kahwin bila-bila boleh. Nikah je tak tahu bila, Erin. Dah lah, no. Mengarut je kau ni. Okey, itulah Erin. Kita teruskan. Cepat. Kau tak apa-apa ke, Erin? Aku okey je, no. Mujo tak cedera. Tadi aku rasa... Rasa apa, Erin? Rasa macam ada benda berat jatuh sekali dengan aku. Mana kesan kita jatuh tadi? Rasa kat sini tadi. Tapi tak ada kesan. Kita panjat ikut sini je. Aku ikut kau je, no. Mana jalan kita tadi, Erin? Itulah. Aku rasa macam tempat lain ni. Jap, no. Aku nak tukar baju dulu. Okey, kau pergi tukar dulu. No, jumpa tak jalan tadi. No, macam mana ni? Apa kita nak buat? Kau relax, Erin. Jangan gelabah. Aku rasa kita terus je ke depan. Mesti jumpa. No. Tengok kat sana tu. Apa tu? Erin, jom kita pergi ke sana. Tempat apa ni, No? Macam menyeramkan. Tempat apa ni? Entahlah. Aku pun tak tahu. Cantiknya tempat ni. Bersih. Macam ada penghuni tinggal kat sini. Kau punya ada line tak? Tak dapat juga. Aku rasa kita dah tersesat kat ledang ni. Jomlah kita cari jalan turun cepat. Kita kena cari sungai dan ikut arah sungai. Betul tu. Jom kita cari sungai. Ada 3 mata air kat sini. Mesti dia akan menjadi sungai. Lega, kita dah jumpa anak sungai ni. Harap kita dapat turun dengan selamat lah nanti. No, aku rasa menyesal sebab tinggalkan grup tadi. Nak buat macam mana, Erin? Benda dah berlaku. Yang penting kita berdua selamat pulang. Tak dapat kita sampai ke puncak ledang. Tak payah sedih, Erin. Nanti aku bawa kau naik semula. Erin, aku rasa kita kena ikut jalan darat. Betul lah, No. Ikut sungai, banyak batu. Erin, kau nampak tak ni? Air sungai terbalik. Yelah, No. Dia mengalir terbalik. Pelik ni, No. Jomlah kita naik. Itulah. Yang sana tadi ke bawah. Yang ni menaik. Erin, kita kena jimat Maggie ni. Yelah kan. Kita tak tahu sampai bila boleh keluar.
Aku dah check line telefon tadi tak dapat. Esok je kita cari jalan keluar. Esok kita kena gerak pagi. Mungkin kita banyak sangat ketawa tadi. Kenapa Erin? Macam ada binatang kat kaki aku tadi. Kita tak payah tidur. Kita tidur je lah, Noh. Tak ada apalah. Betul juga. Kita perlukan tenaga untuk esok. Noh. Aku ada satu balai. Cepat, call Balai Polis Agil. Ya? Balai Polis Agil. Kami sesat kat Gunung Ledang. Berapa orang tu? 2 orang. Tunggu sekejap, saya panggil orang kampung. Okey, lagi 20 minit saya call balik. Kat batu besar dalam sungai. Jalan terus ikut sungai tu. Nanti kamu akan jumpa air terjun Asahan. Peliklah, Noh. Kita naik dari Sagil. Mungkin kita dah beralih arah ke Asahan. Noh, kau nampak tak tadi? Ya, aku nampak. Mujur tak kat kejar kita. Erin, kat bawah tu macam ada orang. Jom kita pergi tanya dia orang. Adik tumpang tanya ni kat mana? Ni kat air terjun Asahan Melaka. Kalau nak turun ikut mana, Dek? Terus je ikut sungai ni. Okey, terima kasih adik. Okey, sama-sama. Lega, Noh. Kita dah selamat sampai. Ya, syukurlah kita selamat, Erin.